lepas yang telah menolak 8 soalan undang-undang yang dikehendaki dibawa ke Mahkamah Persekutuan, antara lainnya untuk kekebalan, antara lainnya untuk mempertanyakan sama ada seorang Perdana Menteri itu perlu melalui beberapa fasa stringent protokol sebelum boleh diteruskan kes terhadap Perdana Menteri tersebut. So Mahkamah Tinggi minggu lepas telah tolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim satu hari selepas itu telah filekan rayuan, dan hari ini kita telah hadir secara sidang video Zoom di hadapan yang arif hakim-hakim Mahkamah Rayuan, 3 orang hakim telah dengar permohonan untuk satu penangguhan sementara, tidak teruskan dengan kes pada 16 Jun. Dia nak dengar dulu rayuan sebelum boleh teruskan ataupun tidak, itu kita kena tunggu rayuan. Rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap 8 soalan yang telah ditolak itu akan didengar pada 21 Julai 2025. So hari ini Mahkamah setelah mendengar pihak-pihak berhujah, Datuk Seri Anwar melalui peguamnya telah berhujah bahawa penting untuk dipelihara, jangan adakan bicara sebab mungkin persoalan ni akan jawapannya berlainan daripada hakim Mahkamah Tinggi. So dia minta supaya ditangguhkan perbicaraan. Kita pula menyatakan bahawa 8 soalan itu adalah soalan-soalan yang akan gagal. Rayulah macam mana pun dia akan gagal. So kita minta supaya jangan diadakan penangguhan, diteruskan juga 16 Jun. Setelah mendengar pihak-pihak, hakim-hakim Mahkamah Rayuan telah bersetuju bahawa perlu diberikan penangguhan sementara sehingga 21 Julai, minta maaf. So maknanya apa? Maknanya minggu depan 16 Jun perbicaraan tidak akan berlangsung. Maksudnya rayuan akan didengar, tapi sebelum itu 21 Julai akan ada permohonan penangguhan lagi sekali, sama ada perlu tunggu pelupusan rayuan ataupun tidak. So itu yang berlaku hari ini. Kita telah pun menghujahkan, antara lainnya kita berkata dan kita berhujah, mengapa lama sangat ambil masa untuk datang ke mahkamah untuk 8 soalan tersebut, sedangkan tarikh-tarikh perbicaraan untuk kes Yusof Rawta Anwar Ibrahim ini telah pun diketahui semenjak 6 Jun 2024, hampir setahun yang lepas. Perbicaraan adalah pada minggu depan, dan kita merasakan bahawa sebagai rakyat, Yusof Rawta ada hak untuk meneruskan kes dia. Walau apa pun dia nyatakan, ianya bermotif politik dan sebagainya, tapi dia menyatakan dia nak hadir ke mahkamah untuk beri keterangan. Walau bagaimanapun, kita akur dan hormati keputusan mahkamah. Apa yang kita akan lakukan lepas ni, saya rasa fokus utama kita, keluarga Yusof Rawta dan mungkin ramai yang mengenali Yusof Rawta, fokus utama adalah 12 Jun, Khamis ini. Keputusan di akhir kes pendakwaan bagi pertuduhan mengira dadah dan juga menyimpan atau memiliki senjata tiruan. Itu kita fokuskan.